Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya kenalkan diri saya Muhammad Naim bin Yahya, dipanggil untuk bercerita tentang rawat gaut diri saya sendiri. Okey, untuk pertama ni di bidang amaran jangan berit, saya cuba kawal saya punya skrip. Boleh panjang sebab cepat sangat. Tak apa. Saya bukan yang mula-mula, saya ambil sikit je, ringkas je. Okey, disebabkan tu umur saya jangkau umur 46 tahun, saya kena gaut agak saya pun tak pastilah kalau nak bagi bintang tu, kalau 10 tu saya tak pasti, dalam 7 kot. 7 ataupun 8. Kita tu memang pelbagai okey, saya ulang semula. Saya amalkan benda tu dah 10 tahun. Pada umur saya pun saya tak ingat berapa saya mula ambil kopi sebenarnya. Macam MC kata tadi lah, pasal dan rela jugalah kena minum. Tapi memang jenis tak suka kopi, tapi minum je, layan je. Tapi nak jadi cerita, ketika tu saya demam 3 hari dan memberi tenaga saya untuk buat kerja. Boleh. Benda tu kelebihan di situ. Walaupun kita demam 3 hari, saya komplain terus dekat yang jual kopi. Dia pun kata minum 2 pagi, 2 petang, 2 malam paketnya. Alhamdulillah lah, setelah 3 hari MC buat kerja lama, segar lah lepas tu. Sejak tu bermula minum kopi seterusnya. Disebabkan umur saya 46 tahun, saya kena gaut yang agak kritikal jugalah rasanya. Sampai kena kain sendiri pun boleh sakit dengan kaki. Tapi dia berbeza dengan gaut-gaut lain yang saya tanya-tanya. Sebab apa? Sebab dia mula-mula dia kena kaki kanan, 2 hari dia MC, betul dia pergi pinggang. Lepas tu dia MC 2 hari, dia pergi kaki kiri. Saya punya gaut. Saya pun nak terang pun payah juga. Tapi tak tahu yang mengalaminya tahu. Wan jadah lah benda tu. Nak jadikan cerita. Tapi setelah gaut, kita kena keluar modal, kita sihat. Di sini dia cakap sihat tu mahal. Itu pun nak tak nak pun kena layan juga. Untuk rawat diri dan mencari sumber pendapatan yang ada walaupun sedikit, insya-Allah berkat. Okey, nak jadikan cerita, selepas pada tu saya dah pulih sepenuhnya lebih kurang dalam sebulan. Tempat kerja saya pun bebel, kenapa tak pergi hospital, saya pun buat pekak je lah sebenarnya. Kita tahu benda ni elok, kita rawat je terus. Nak jadikan cerita, selepas 7 tahun saya kena kembali gaut. Disebabkan kita silap sendiri jugalah. Semua orang tahu saya makan siput jarang, ciput makan selalu. Itu yang saya pelik juga, dan orang sekeliling saya pun agak pelik. Ketika tu kita dah ada pengalaman. Yang pertama makan YKB, YKR, King semua tu, segala-galanya koreklah apa duit ada, buah bantal ke, buah tilam ke, semua korek dulu untuk kita kekal sihat. Sihat tu lebih mahal pada hidup yang ada. Nak jadikan cerita, bulan 9 tahun lepas saya kena. Jiran-jiran saya, alhamdulillah saya dapat jiran-jiran. Sebab itu saya telefon Didi Aslina dengan Dema Harun Rashid dengan anaknya, rempit hantar produk kat rumah. Saya tak kira, saya datang juga malam ni, saya tak kira saya nak ni. Tapi ketika tu pengalaman yang lepas, kita tak akan dapat satu tu untuk segala-gala hal kita hadapi. Atas diri kita sendiri pun kita lupa tau. Sebab kita dah pernah lalui. Ketika kita kena sendiri, kita perlukan bantuan orang lain untuk pandu kita apa yang seterusnya makan dan seterusnya makan. Sebab apa? Itu kisah saya yang bulan 9 tahun lepas. Sebab hari yang kelima tu, saya kena macam-macam saya dah makan. Cuma yang YKC je tak perlu makan, yang terlalu mahal saya dah ambil lah. Hari yang kelima tu saya komplain lagi. Kenapa ni? Dia senang kata hang buat King tu sampai 6 cc, soya 6 cc. 6 King insyaAllah okey malam minggu tu. Untuk soya tak lebih, dia jadi macam air batu, aiskrim tu. Saya makan separuh, saya simpan untuk buat makan besok. Alhamdulillah besok boleh katakan separuh pada yang gaut tu memang reda. Disebabkan kita tak tahu formula tu. Dia pun rasanya dia sinar rasanya dia pening juga ada dengan masalah saya. Dia telefon rasa siapa yang patut rasa saya lah. Saya pun tanya, formula tu saya ambil cakap je. Disebabkan cerita tu. Tapi alhamdulillah setelah itu lebih kurang dalam seminggu lebih sikit lah. Maknanya dah lega apa semua, keradangan pun dah makin merosot pula, makin berkurangan. Okey, disebabkan tu saya makan, nak jadikan cerita selepas makan YKS yang kotak kali ketiga, benda tu serang balik kepada saya. Kebetulan pula Dapur Nabil di sini, saya pun borak-borak dengan dia. Dia tanya saya, awak pasti ke yang gaut yang awak dah lalui itu boleh keluar daripada badan awak ni segala-galanya? Dia tanya saya pun
macam mana saya nak jawab? Tapi dia cakap, entah. Saya macam tu. Tapi bincang-bincang balik, jumpa-jumpa sampai prospek apa semua yang kita nak jumpa Lindsay yang bagi korang harapan ni, cakap, ya, kebarangkaliannya ada lagi sakit baki. Sebab kita yang silap sendiri sebenarnya. Peraturan yang kita makan tu daripada pagi tengah hari sampai malam, adakah kita pasti benda tu cukup untuk badan kita, untuk pertahanan badan kita? Itu pun tak pasti. Datang di sini je dapat ilmu tu. Saya ucapkan tahniah mana yang baru hari ni malam pula. Hari ni tahniah untuk hadis seminar ini. Tahniah pada diri anda sendiri. Untuk ada yang pertama kali lah yang selalu datang tu, insyaAllah okey. Okay, disebabkan cerita tu saya bawa amalkan kewangan tak mengizinkan. Saya pakai 3 kotak yang ketiga tu YKS. Dia serang balik semula, saya pun rawat macam biasa. Alhamdulillah sembuh. Bulan yang terusnya, bulan ketiga, saya makan YKI dengan YKB dengan 2390 tadi tu. YKB. Okay. Dia bagi saya simptom pula. Dia bagi sesak nafas, suara pendek. Cakap dia 2 patah perkataan je, sembuh terus. Saya pun istiqomah je, amalkan terus, berkala. Dia hampir 3 bulan jugalah dengan suara pendek, cakap pun pendek. Dan suara JMC tadi pun saya pun tak jadi. Faham je lah, 2 patah perkataan tu dah cakap lah. Dari situ, okey. Lepas yang bulan ketiga pula, dia meleleh sikit ni, tapi tak apa. Tapi yang ni saya cerita yang saya alami. Bulan ketiga, dia punya sakit pinggang dah datang. Lepas tu yang terbaru ni, masa Ramadan tadi, dia gusi berdarah. Dia punya tindak balas tu, kita anggap benda tu ujian bagi kita lah. Benda nak merawat boleh segala-galanya, perlu masa juga pun. Sedangkan kita datang sakit pun 7 hari pertama, 7 hari kedua baru dapat pintu. Nak rawat pun sama, 7 hari pertama kena tengok, 7 hari kedua kena tengok juga. Dia punya persembahan dan untuk badan kita sendiri sebenarnya. Kalau kita tak bersedia, minta maaf cakap tadi, kalau tak bersedia untuk makan linzi dan tahan sakit tanpa makan ubat tahan sakit, tak payah cari linzi lah. Senang cerita macam tu. Sebab saya sanggup masa gout tu, saya sanggup tahan sakit pada ambil ubat tahan sakit. Tu niat saya dan nekat saya, antara-antaranya. Tapi tak apalah, tapi masalahnya daripada umur 1 tahun sampai 40 tahun, kita makan segala-gala makneka. Kita ambil kira tak? Kita ambil kira tak? Gajah ke rimau ke ular kita makan, kita ambil kira tak benda apa yang perlu badan kita makan tu cukup tak? Untuk tenaganya, untuk tulangnya, untuk uratnya, untuk darahnya, untuk mindanya. Sekarang baru penyakit di kepala ni banyak betul. Macam-macam, tak boleh fikir apa tak pemikiran tak boleh tak. Okey, disebabkan macam tu, saya pun sekarang ni tengah proses amalkan YKB dengan YKI. Kalau bajet kurang, saya ambil YKI je lah. Faham-faham je lah kan, ekonomi tak mengizinkan. Dengan kita cari prospek pun macam-macam juga. Sekarang ni kita nak yakinkan dia. Sebab apa? Saya itu bab gout tu insyaAllah okey lah je. Masa bersikit lah kan. Ini cerita yang saya cerita dengan orang, masalah gout saya. Saya rawat gout saya dengan soya protein yang Tuan Ho jual. Ya ke? Ya. Itu pengalaman saya cerita. Antara syarat nak jual je. Menjalankan perniagaan ni, dia kena makan. Bukan beli 1 lori, contohnya 1 lori jual. Dia tak, bukan syarat tu. Dan pengalaman anda sendiri kena cerita. Antaranya. Nanti kalau dia tanya anda, contoh anda dah minum? Entah. Macam mana jual? Balik awal. 1 paket pun saya tak ada jual. Kalau macam tu punya kaedah lah. Tak mana-mana macam tu, mana-mana cakap macam tu macam mana. Sedangkan halal ke? Sedangkan saya baru nak jual kopi yang ada linzi, sibuk tanya halal. Yang selama ni saya patah balik je. Saya patah balik semula, anda selama ni makan anda tahu. Saya kata kalanya belum tentu kan. Bila saya jual kopi 1 paket tu pun banyak songai. Itu ayat saya lah kan. Ayat yang saya 2 kali berjumpa, saya cakap macam tu. Kalau 3 kali saya tak pernah jumpa, dia empuk saya. Okay. Itu sebut sikit, yang sebut ringkas, yang tak ada skrip, yang saya balun je untuk bagi petang ni. Saya harap-harap tu mencukupilah. Rasanya kita kena bantuan orang lain, tak kira apa segi pun lah, insyaAllah buat masa ni. Dan Tuan Ho sendiri mengajar silaturahim, tak kira siapa-siapa. Tak kira lah Islam ke tak Islam ke, Buddha ke, whatever lah. Umur dia katakan whatever kan, apa-apa saja kan. Okay. Macam tu silaturahim tak kira. Sedangkan bukan ada bertalian darah pun boleh. Apa dah lagi yang kroni tu bahasa ni lah sikit kan. Dia buat double meaning sebenarnya kalau ada kroni ni.
Okey, harap tu memberi tuan-tuan, puan-puan, datuk datin semua, Didi ke, dari Double Diamond ke, insyaAllah lah pengurusan saya yang boleh relate, yang double script, yang memang nervous saya sedang sebut sebenarnya. Kementar je. Kaki di mana-mana. Atau dalam Google Meet pun saya kementar juga sebenarnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebanyak Waalaikumsalam.